Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Rahmat Aspar atau lebih dikenali sebagai Arknight. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu skin tone dan apa itu spatline, dan juga cara macam mana untuk kita memasukkannya ke dalam komik kita. Apa itu skin tone? Secara ringkasnya, skin tone digunakan oleh pelukis-pelukis komik di seluruh dunia untuk komik hitam putih, membuatkan komik nampak lebih menarik, nampak lebih menonjol dan tidak membosankan. Yang juga mampu memberikan kesan khas, emosi atau membuatkan kita sebagai pembaca lebih memahami apa yang dialami oleh karakter atau situasi yang digambarkan dalam komik tersebut. Skin tone terbahagi kepada dua, antaranya adalah skin tone biasa dan juga skin tone efek. Skin tone biasa digunakan untuk menimbulkan kesan warna yang berbeza di kalangan watak dan juga background. Dan juga apabila kita menggunakan skin tone biasa ni, dia akan menimbulkan satu perasaan yang kelainan atau memberi satu kelainan kepada pembaca bahawa komik tersebut tak adalah hitam putih sahaja, tapi ada satu warna lain yang menempel untuk membuatkan komik tersebut nampak lebih menarik. Kita tak perlu nak ambil contoh daripada luar negara, kita boleh ambil contoh daripada komik-komik yang ada di Malaysia. Bagaimana mereka letakkan skin tone biasa sebagai warna pada watak untuk menimbulkan perbezaan, dan juga pada background, pada benda-benda sekeliling untuk nampak lebih wujud, nampak lebih menonjol. And then kalau seandainya komik tersebut hitam putih saja, kita tak perasan, kadang-kadang kita tak perasan benda tu ada dekat situ. Tapi bila kita bubuh skin tone, benda tu akan nampak lebih pop up, lebih timbul. Oh, rupanya ada sesuatu dekat situ. Jadi di sini skin tone agak banyak juga memainkan peranan, walaupun skin tone tersebut hanyalah skin tone biasa saja. Skin tone biasa juga boleh digunakan sebagai shading atau bayang-bayang. Seandainya korang bukanlah seorang pelukis yang menggunakan teknik bayang-bayang, full inking, cross hatching, dan sebagainya, korang boleh gunakan skin tone biasa sebagai pengganti, dan hasilnya akan nampak lebih kemas, lebih teratur, serta line art nampak lebih menonjol. Skin tone effect pula boleh mewujudkan sesuatu emosi kepada watak atau situasi yang dialami dalam sebuah cerita. Ia akan memberikan satu impak yang berbeza dalam bentuk kesan khas yang membuatkan pembaca rasa lebih mendalam lagi apa yang dirasai oleh karakter ataupun situasi yang dialami oleh karakter tersebut. Skin tone effect juga boleh membantu korang membuatkan lagi efek situasi dalam komik korang. Sebagai contoh, rasa seram, terkejut, marah dan sebagainya. Tapi skin tone biasa juga boleh membantu sedikit sebanyak sebagai efek skin tone sekiranya tepat cara penggunaannya. Kalau dapat digunakan dengan baik, maka perasaan yang kita nak sampaikan dalam komik tersebut akan sampai kepada pembaca. Apa itu spatline? Spatline ini secara ringkasnya adalah efek yang memberi impak daripada segi kelajuan dan memberi sedikit kesan khas seperti elemen kejutan atau fokus terhadap sesuatu benda. Spatline terbahagi kepada banyak jenis, iaitu vertical spatline, horizontal spatline, flare spatline, movement spatline dan sebagainya. Spatline akan membantu meningkatkan lagi tahap kelajuan penyampaian aksi komik korang daripada slow patching kepada fast patching. Bagaimana cara untuk kita memasukkannya ke dalam komik kita? Pertama, korang kena ada gambar skin tone atau spatline. Korang boleh dapatkan gambar-gambar tersebut daripada Google, dan korang kena simpan dalam satu folder yang berasingan. Kemudian kena pastikan bahawa gambar-gambar tersebut jelas dan tidak kabur. Yang kedua, korang kena ada software yang boleh membantu korang dalam proses pengeditan seperti Medibank Pen Pro, Fire Alpaca, Pentosite, Fit Studio Pen dan sebagainya. Pastikan korang telah ada lukisan yang telah siap. Kemudian korang pergi ke menu file.
korang klik open, korang pilih folder yang mengandungi imej-imej screen tone. Kemudian korang pilih mana imej yang sesuai untuk dijadikan screen tone lukisan korang. Korang copy layer imej tersebut dan korang pastekan ke dalam canvas yang mengandungi lukisan korang. Dan jangan lupa untuk tukar blending daripada normal kepada multiply supaya imej tersebut akan menjadi transparent. Seterusnya korang kena sesuaikan saiz imej korang ke kawasan yang korang nak letakkan screen tone tersebut. Seterusnya korang kena padam bahagian yang tidak diingini. Dan jangan lupa untuk tukar opacity mengikut kesesuaian korang. Dan siap. Itu sahaja. Mudah bukan? Hanya itu penjelasan ringkas daripada saya. Dan saya harap penjelasan ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam penghasilan komik korang. Dan maafkan saya seandainya saya ada tersilap kata ataupun tersilap fakta. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih.